Okey, soalan ketiga. 3 1/7 tukarkan kepada apa dia? Pecahan tak wajar. Okey, macam mana cerita? Kita ada cara yang cepat, cara yang lambat. Cikgu ajar dua cara, betul? Macam mana cara yang pertama, cara cepat? Bukan, tu cara kedua. Cara pertama macam ni. 3 darab 7. Kemudian 7 tambah 1. Okey, jadi 3. Okey, mula-mula buat per. Lepas per buat apa? Penyebut dia. Penyebut dia berapa? Kenapa 7? Sebab okey, asalnya dah penyebutnya 7. Okey, 3 darab 7. 21 tambah 1. Bagus. Okey, cara pertama. Okey, cara panjang sikit. Okey, cikgu pergi ke soalan nombor 4. 3 2/5. Okey, macam mana cara dia? Cara panjang cikgu ajar. Okey, garis panjang dahulu. Kemudian buat apa? Darab, tambah. Bawah dia penyebut buat apa? 5. Bagus. Okey, lepas tu kita buat apa? U. Kita jumpa apa dulu ni? U. Kemudian? Tak, okey, bagus. 3, 5, 2. Jadi, 3, 5, 2. Okey, 3 darab 5. 15 tambah 2. Bagus, 17/5. Okey, ada dua cara. Okey, kalau cara ketiga boleh tak? Boleh. Okey, cikgu buat cara ketiga. Cara ketiga kita bagi nombor 6. Nombor 6. Iaitu berapa nombor 6? Nombor 5, sorry. 4, 3/4. 4, 3/4. Sama juga dengan cara kedua tu. Sama, kita buat apa? Garis dan kita buat 4. Kenapa cikgu buat 4? Sebab penyebut sebelahnya adalah 4. Dia takkan berubah. Okey, kemudian kita buat macam mana? 4 darab 4 berapa? 16. Tambah 3. 16 tambah 3. 16 tambah 3. Okey, sama juga 19/4. Yang ini pendek sikit daripada cara kedua. Okey, faham tak kelas? Siapa yang tak faham, cuba tanya. Angkat tangan, tanya cikgu, kat mana awak tak faham? Ni dah soalan yang ke-5 dah. Soalan yang ke